Pengarah bahagian program radio kita Encik Saiful Zaman Ben Yusof untuk bercerita apa konsep satu suara satu jiwa. Okey, untuk saya nak terangkan ni, saya memang dah susun supaya benda ni teratur dan jelas kepada semua. Mana bos, mana? Awak kan dia kan? Mana? Sebab saya tak nak nanti pergi sana, pergi lompat sini, sini, lompat satu sana. suara satu jiwa, silang budaya, stesen berkembar, suara bertemu suara, jadi satu persatu saya akan jelaskan. Okey, baik. Yang pertamanya apa ni, Yang bos? pertama, satu suara satu jiwa. Okey, baik. Apa satu suara satu jiwa? Sebab kita sebagai stesen ataupun penyiar nasional, jadi kita kena konsisten dan prinsip kita ialah sebagai identiti Radio RTM untuk menyatukan keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi satu. Jadi kita sampaikan secara konsisten dan juga berintegriti kepada semua masyarakat dan semua rakyat Malaysia sebagai satu semangat perkhidmatan daripada kerajaan kepada anda semua di rumah dan di mana saja anda berada. Itu ialah tentang satu suara satu jiwa. Kita pergi pula kepada apa itu satu suara. Betul? Betul. Radio RTM ada 34 stesen, campur dua dalam talian iaitu radio bisnes dan juga radio muzik yang dikendalikan secara menggunakan AI sepenuhnya. Kalau yang belum mendengar radio muzik, itu ialah rakan karib kepada National FM satu ketika dahulu. Betul. Kemudian menjadi radio muzik. Betul. Dan untuk kita melangkah maju ke masa hadapan, jadi kita kena memahamkan sendiri apa itu AI ataupun artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan, bagaimana ia membantu kita ke arah positif dalam kehidupan yang sihat. Jadi apa-apa pastikan kita jauhi fake news. Kalau sampai dekat telefon